politik ni dia bukan mana-mana pertubuhan politik. Dia bukan macam pejabat, dia bukan Ya, macam bisnes kan. betul. If I may, dia toxic sebenarnya. Ya, Dia terlalu dia toksik. dia ada pertandingan sesama Nah, sendiri, dia ada siapa itulah paling kita tak rapat tahan. dengan Dengan bos, bos, betul. siapa dapat kelebihan. Apa Liha nak komen pasal tu? Itulah yang kita tak tahan sebabnya dah masuk dalam politik ni terlalu toksik sangat. Uh, kalau kita tengok parti-parti lain, dia tak mengata dekat presiden. Dia tak mengata dekat geng-geng dia tak mengata. Itu kelebihan parti lain. UMNO ni masalahnya, kata sesama sendiri. Kalau kita betul ahli-ahli UMNO, buat apa kita nak kata kat presiden kita, dekat kawan-kawan kita. Tapi sekarang ni saya tengok, dia suka menembak kaki sendiri. Sesama sendiri. Tak payahlah. Kita ni kalau hidup nak ligan jawatan, nak ligan, mungkinlah nak kipas ni sebab nak jadi calon. PRU nanti kan. Calon ni sebenarnya kalau Allah bagi rezeki kita baru dapat lah. Kalau tak ada kehendak Allah pun takkan dapat sebenarnya. Buat je lah kerja. Betul tak? Betul. Tak payahlah kita nak kipas-kipas sampai nak kita nak ni, tak payah. Betul. Liha, ada juga cakap-cakap yang mengatakan Puteri UMNO ni hanyalah sekedar kosmetik penyeri untuk parti UMNO. Apa pendapat Liha? Itu yang cakap tu mungkinlah itulah orang yang toksik tu lah kan. Macam cakap sekarang ni kalau nak cakap komestik ke apa ke, kita orang turun buat program pun sendiri tau. Jangan cakap lebih-lebih. Sebab kita orang zaman sekarang ni bukannya zaman ditanggung oleh kerajaan, ditanggung oleh bukan. Semualah kalau saya nak cakap esko-esko puteri sekarang pun bukannya semua yang orang yang ada usahawan-usahawan yang berjaya ataupun bisnes-bisnes woman tu tak ada. Semua sendiri. Adalah kadang-kadang ihsan daripada Datuk Ketua Puteri sendiri yang membantu esko-esko kan. Tapi sekadar yang tu je lah. Sekadar kalau buat program, Datuk Ketua Puteri pun banyak membantu sebenarnya esko-esko dia untuk membuat program ataupun biro-biro di peringkat pusat. Dan janganlah cakap Puteri ni hanya semata-mata perhiasan. Betul. Selalu saya dengar saya cakap macam tu. Tak perlu pun nak cakap macam tu sebab sepatutnya you all kenalah juga memberi penghormatan sebab tak semua orang muda seperti kami untuk memberi masa untuk memperjuangkan dalam parti ni.